Hai, hello, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Welcome to Amina Playground with me, your host for today, Fiza Frizi. Fiza akan bersama dengan anda daripada jam 12 tengah hari sehinggalah 1 jam yang berikutnya. Sebab apa yang menarik untuk Amina Cosmetics, kita bukan setakat akan memberikan kepada anda sharing tips ataupun untuk penjagaan wajah, macam mana kita nak jaga kulit kita supaya sentiasa segar, cantik dan berseri-seri. Tetapi kita juga nak bagi tahu kita akan ada promotions, akan ada special deals, kita akan ada giveaways. Jadi kepada korang yang mungkin tengah menyaksikan kami dekat Shopee X Amina, apa kata korang klik like buttons dan juga korang boleh sharekan bersama dengan kawan-kawan korang. Sebab apa yang menariknya adalah jenama Amina ini telah pun berada di pasaran sejak daripada tahun 2015, bertapak dari Indonesia, tetapi disebabkan mereka ingin mengembangkan lagi sayap mereka ke pasaran Asia Tenggara. Sebab itulah ramai sebenarnya pelanggan-pelanggan ataupun peminat-peminat daripada Malaysia yang cakap, marilah bawa ni Amina Cosmetics ke Malaysia. Kita orang nak tahu mengenai kehebatan dan juga kelebihan Amina. Sebab itu anda boleh mendapatkan produk Amina Cosmetics mulai daripada sekarang, okey, melalui platform Shopee. Dan kalau anda lihatkan sekarang ini adalah di antara playground kita tau. Kalau kita tengok 8 Oktober yang lepas, kita telah pun ada launching untuk Amina di platform Shopee. Tapi untuk 15 Oktober 2021, bermula daripada jam 12 tengah hari, malam nanti pun akan ada lagi banyak live yang akan bersama dengan anda, tetapi bersama dengan panel-panel jemputan yang lain, host yang lain, bersama dengan sharing tips yang berbeza. Tetapi apa-apa pun bertemankan Fiza Frizi sekarang ini, kita akan bawakan kepada anda satu pengenalan, okey, mengenai produk yang lagi-lagi khususnya kepada mereka yang mempunyai masalah kulit berjerawat ataupun kulit yang senang untuk berjerawat. Tapi Fiza takkan cerita pasal benda tu terlebih dahulu. Cuma Fiza nak bagi tahu, okey, on the 15th of October ni, selain daripada special giveaway, siapa yang tak dapat bersama dengan kami pada 8 Oktober, hari ini anda mungkin berpeluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Dan untuk hari ini ya, kita ada special. Di mana anda berpeluang untuk memenangi Apple Watch. Okey, kepada the top spender, okey, anda lihat sendiri, stand a chance to bring home Apple Watch Series 6, di mana anda boleh beli apa sahaja barangan daripada Amina. Contohnya, hampa semua nak pergi beli mask ni, silakan. Tiba-tiba rasa macam nak beli, Amina punya glow system tu banyak gila review. Boleh belikan juga dekat platform Shopee. Siapa-siapa yang mungkin nak dapatkan Miss Pimple ke, nak tahu lagi pasal Sugar Rush, diorang sebenarnya ada skincare dan juga cosmetics. So, korang boleh pergi sahaja dekat Amina Cosmetics, korang boleh tengok, korang boleh browse apa yang korang nak. Dan selain daripada itu, untuk hari ini sahaja, tanggal 15 Oktober 2021, dengan setiap pembelian RM30, anda akan mendapatkan scrunchie secara percuma. Babe, RM30 je kau dah dapat hadiah, babe. Limited only for today. Tapi kalau anda spend lebih kurang dalam RM50, anda akan dapat secara percuma, iaitu kita punya Amina cream matte kita. Yang ini adalah among our best seller, okay? So, kita akan berikan kepada anda secara percuma untuk setiap pembelian minimum RM50. Jadi, apa lagi yang anda tunggu? Banyak barang-barang ataupun produk daripada Amina yang anda boleh dapatkan sekarang melalui platform Shopee. Dan tak cukup dengan itu lagi, kita pun nak bagi tahu kepada anda semua, kalau boleh nak tahu lagi maklumat lanjut mengenai Amina Cosmetics ni kan, korang boleh saja follow Amina Cosmetics _MY melalui platform Instagram, ataupun korang pergi dekat platform Shopee, cari saja Amina Shopee Official Store. Korang boleh klik follow dekat situ dan korang boleh tengok apakah di antara produk-produk yang korang boleh dapatkan daripada jenama Amina. Okay? Dah follow ke belum? Ni, siapa-siapa yang tengah tengok kita punya live ni, sebab giveaway kita ada sesuatu yang special tau. Contohnya, kalau kita dapat reach sekurang-kurangnya 15,000 like, akan terbinalah Istana Amina di Malaysia. Kita akan bagi our first giveaway. Dan kalau kita reach sampai 30,000 giveaways, kita akan bagi lagi, unlock our second giveaway.
Kalaulah dapat 45,000 likes, kita akan unlock our third giveaways. So, kepada korang semua yang tengah menyaksikan Fiza sekarang ini untuk Amina Playground, korang boleh klik like button bermula daripada sekarang sampai habis supaya Fiza boleh bagi korang hadiah. Edina pun nak bagi korang hadiah. Dan sekarang ini tanpa kita membuang masa lagi, mesti korang dah tak sabar-sabar nak tahu siapakah di antara influencer yang akan kongsikan kepada anda tentang penjagaan wajah. Kalau tengok kulit dia orang, macam telur rebus tu, kita kupas dia punya kulit luar tu, gitulah dia punya kulit. Sekarang ni kita akan bersama dengan Dr. Wani dan juga Nuha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi everyone. Thank you so much for joining. Hi, Fiza and everyone joining today. Seronok tak jumpa kita dekat Amina Playground Shopee ni? Seronok, rasa macam dekat Seronok. Taman. Okey, untuk Dr. Wani sendiri dan juga Nuha, mereka sebenarnya adalah adik-beradik yang sentiasa berkongsikan kepada kita semua mengenai penjagaan wajah, mengenai macam mana kita nak pilih produk yang sesuai dengan kulit wajah. Sebab itu kita bawakan kepada anda, Dr. Wani dan juga Nuha di Amina Playground untuk hari ini. Tapi sebelum kita borak-borak pasal produk Amina ni kan, kita nak tanyalah, Dr. Wani ni doktor apa? Dengar ceritanya Dr. Wani ada dekat India ya sekarang? Yes, Fiza. So sekarang ni I ada dekat India, Chennai, India. I tengah buat dental internship. So basically I doktor gigi tengah buat program internship selama setahun dekat India. So sekarang quite busy lately because case COVID makin baik dan makin berkurang. So patient pun makin ramai dekat klinik. So it's quite busy lah sekarang kat sini. Fiza sihat ke tu? Untuk Nuha, saya bertambah sihat doktor. Tengok ni, badan makin lama makin menggelembung seperti hot air balloon di belakang kita tu. Nuha buat apa sekarang ni? Fiza dekat Indonesia. Gitu. Nuha dekat Malaysia sekarang still tengah study TESOL, tapi at the same time Nuha juga buat content creator, share pasal skincare, pasal beauty tips. So basically sekarang ni memang both of us, me and Wani, we share a lot about skincare at Nuha Beauty. So korang boleh search je dekat Instagram Nuha Beauty, NUUHA Beauty, or Dr. Wani Nuha. So banyaklah kat sana kita orang share mitos-mitos skincare, beauty tips. So korang jangan lupa follow, okay? Yes. Okay, sebenarnya kan bila kita baru saja invite Dr. Wani dengan Nuha ni, tiba-tiba kita punya likes dah lebih daripada 15,000 like. Belum apa-apa lagi kita dah dapat 15,000 like. Sebelum kita bagi first giveaway, kita nak bagi tahu kepada anda semua bahawa kita akan menceritakan tentang our Bright Stuff Acne Prone. Okay, Bright Stuff Acne Prone, di mana Bright Stuff Acne Prone ni dia ada cinnamon bark dengan summer plum extract. Okay, kita punya Amina Bright Stuff for Acne Prone Skin atau kita panggil sebagai BSAP, dia ada summer plum dan juga cinnamon bark extract. Tapi sebab kita dah unlock awal-awal dah kita punya first giveaway ni, jadi kita akan teruslah dengan soalan kita yang pertama. Okay, sekarang ni kita akan terus shoot soalan kita yang pertama. Baiklah, senang saja. What are the two main ingredient in Amina's Bright Stuff Acne Prone series yang disebut-sebut oleh mulutku tadi? Apakah nama dua bahan yang ada dekat dalam Amina's Bright Stuff Acne Prone ataupun BSAP? Kita akan mencari pemenangnya, okay? Dan sementara itu keep liking, sebab kalau dapat 30,000 likes, kita akan unlock our second giveaway. Jadi tanpa kita membuang masa lagi Dr. Wani dengan Nuha, mungkin kita boleh tanyakan dengan Dr. Wani, macam mana boleh terdetik dekat Dr. Wani dengan Nuha nak buat satu account Instagram ataupun TikTok untuk sharekan mengenai skincare, untuk sharekan mengenai produk-produk ataupun myth-myth tertentu mengenai penjagaan wajah. Silakan, mungkin Nuha boleh ceritakan dulu. Okay, so basically kenapa pentingnya kita nak jaga skincare ni adalah sebab kita punya kulit ni sebenarnya organ yang terbesar kat badan kita.
So memang organ terbesar, so macam penting yang kita jaga kulit supaya tak ada benda-benda macam bakteria ataupun harmful things lah, pollution daripada luar ke yang boleh masuk dalam kulit kita dan buat banyak lagi problem breakout tu. Sebab itulah penting kita jaga skincare, and also kita orang suka share pasal skincare lately ni sebab there's a lot of misinformation and misleading information about skincare, about brand, and kadang-kadang ada juga yang overclaim about skincare. So that's why we think it's our, like, we wanted to share our passion with others. Kenapa pentingnya untuk kita tahu pasal kulit kita sendiri, dan sebab itulah kami keep on educate people about skincare supaya nak create and kita betulkan balik awareness about skincare, especially among teenagers. Macam Dr. Wani dengan Nuha, macam mana korang communicate Sebab korang ada satu account Instagram, lepas tu korang pun ada satu account TikTok. Adakah macam korang buka dua-dua? Okay, Nuha, hari ni kau punya kerja juga, kau pergi share pasal kau punya skincare tips. Ataupun Wani, hari ni kau free kan? Tak ada passion kan? Kau pula share pasal skincare. Macam mana? Cuba cerita. Okay, basically kita nak... Wani dulu, Dr. Wani. Okay. Kita ada di what is my part to share today and what is her part. So kita macam ada schedule lah sebab both are not full time. So I'm working in clinic, Nuha pula her studies as well. So kita macam divide siap-siap. So masing-masing tahu what are we going to share with our followers today, tomorrow, next week. So kita macam buat schedule macam tu lah. Walaupun virtually kita contact each other. Oh, korang virtual buat macam ni lah juga Yeah. Kita orang contact selalu dalam sehari tu. Macam mana? Virtually. Cium, peluk, rindu macam mana? Oh, jarang lah rindu dia ni sebenarnya. Bergaduh tu selalu. Dia boleh cerita dekat live pula lah masalah adik-adik. Okay, kalau macam Nuha sendirilah kan, adakah beza antara kita punya skin kita bila kita bercakap mengenai skin ketika kita bayi, ketika kita remaja, ketika kita meningkat dewasa ataupun kita dah tua nanti? Bukankah kulit kita ni memang macam ni je? Okay, basically kalau umur kita sendiri memang sebenarnya kulit kita ni biasa statik. Macam contohlah sekarang ni kulit air tengah kering. Dia takkan selama-lamanya kering. Ataupun sekarang tengah jerawat. Dia takkan selama-lamanya jerawat. So one thing korang kena, sebab tu penting kena kenal kulit sendiri sebab skin concern kita berubah-ubah. Sebab itulah kita punya skincare routine pun akan berubah-ubah ikut kita punya skin concern. So sebab itulah pentingnya lagi-lagi kalau remaja yang macam tengah kulit berjerawat. Lepas tu penting untuk kita cari skincare yang ada safe ingredients and also formulation. So selalu untuk remaja ni kita akan ambil skincare yang lebih mild dan not too potent. Ni maksudnya sebab not too potent ni maksudnya antara ingredients yang macam potent untuk remaja adalah macam retinol ataupun terlalu kerap exfoliate muka sebab kita punya kulit ni sebagai remaja kita punya skin cell turnover ni tak lama tau. Dia cepat je dia akan cepat skin cell turnover tu. Sel pembaharuan kulit baru. So sebab tu dah kita tak perlu pakai ingredients yang terlalu potent. So yang mild pun dah cukup mencukupi dan juga safe formulation and ingredients not too strong. Tapi kan Dr. Wani, macam Fiza perasan korang punya dua-dua kulit macam cantik je. Tapi Fiza dulu kan, masa Fiza kecil-kecil lah, tak adalah kecil sangat. Masa kita baru saja akhir balik lagi-lagi perempuan, bila nak masuk part yang macam nak datang bulan ke apa semua kan, mesti jerawat keluar. Kalau dekat sini, dekat pipi. Kalau tak dekat sini, tiba-tiba ada dekat hidung. Ni hidung ni kadang-kadang macam paling besar. Tiba-tiba macam ada keluar jerawat. Dr. Wani ada tak sebarang-sebarang tips ataupun apa yang I boleh buat untuk I educate adik-beradik I ataupun mungkin kawan-kawan I yang tengah remaja sekarang? Yeah, so bila waktu remaja, kalau perasan, bila kita ada lalui satu fasa puberty. So bila puberty ni, kita punya hormon ni macam ada roller coaster tau. So ada spike in certain hormone and then dia ada up and down macam tu. So one hormone that you should note about is androgen. Masa kita PMS, untuk perempuan lah, ada premenstrual cycle. Ataupun even for male pun, lelaki yang hit puberty, dia ada satu
hormon kita panggil androgen. Okay, androgen ni both male and female ada. So bila androgen tu spike, dia tinggi, dia akan menggalakkan lagi penghasilan minyak dekat kita punya kelenjar minyak, sebaceous gland. So beneath our skin ada macam kantung minyak tau. So dia yang buat, dia macam kilang minyak. So dia keluarkan minyak. So what happen is waktu kita remaja, most of one of the biggest problem is acne kalau perasan kan. Ramai orang struggle with acne sebab masa tu ada hormon that androgen and dia menghasilkan agak aktif lah minyak dia. So bila minyak tu berlebihan daripada kulit kita perlukan, dia akan sumbat pori and in result dia jadikan jerawat. So macam Fiza tanya kan macam mana nak this kind of problem is that sebab jerawat ni dia bukan one factor sajalah, macam hormon tadi, hormon and puberty is one of the factor. Other than that boleh tengok juga you punya gaya hidup. Maksudnya macam ada ke you punya jaga hygiene ke tak, okay, you punya sarung bantal, you punya kadang-kadang bila remaja ni dia macam masuk asrama ataupun dia ada pertukaran fasa hidup. So kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang hygiene semua, itu pun boleh jadi faktor juga sebab benda tu boleh contribute kepada bakteria proliferation juga dekat. Okay, kalau kita perasan kan sekarang ni dekat Shopee Live, boy, pujilah ramai orang komen kita ni macam ni. Okay, tolong stop commenting sebab kita dah pilih dah kita punya pemenang. Daripada korang duk komen tu, apa kata korang klik like. Bila korang klik like, tekan butang like tu sampai 30,000, kita mungkin akan bagi tahu kepada korang our second giveaway. Okay, korang unlock dulu untuk 30,000 kita punya likes button tu sebab kita akan bagi tahu kepada korang winners dia pada akhir penghujung rancangan untuk kita punya Amina X Shopee ni. Jadi sekarang ni korang boleh tanya apa sahaja pertanyaan yang korang nak bagi dekat Nuha ataupun dekat Dr. Wani. Sekarang ni lebih baik tak kisah lelaki ataupun perempuan, apa kata korang cuba dapatkan produk daripada Amina, korang follow je dekat Amina Cosmetics _my ataupun pergi saja dekat platform Shopee. Tapi kan Nuha, Fiza suka bila Nuha cakap bila kita nak cari produk-produk yang berkenaan dengan safe ingredients. Formulation pun kena yang biasa-biasa saja sebab kulit teenagers ni adalah di antara kulit yang masih lagi bermula fasa untuk kita sesuaikan dengan keadaan kita yang matang ni kan. Jadi mungkin Nuha boleh kongsikan dengan kita orang juga contoh produk yang Nuha rasa memang sesuai untuk mereka yang mempunyai kulit bermasalah, lagi-lagi jerawat untuk remaja ni. Okay, so basically kalau kulit bermasalah, remaja memang kita sangat tahulah, remaja sendiri macam I sendiri memang kita sangat tekankan when it comes to kulit, kita nak jaga penampilan sebab waktu itulah kita nak tunjuk kita punya penampilan, kita punya tengah cari identiti semua tu kan. So penting kita jaga kulit sebab yang tu adalah first impression kalau kita jumpa orang, betul tak? Lepas tu, so kalau remaja, kalau ada masalah kulit berminyak ataupun kulit berjerawat, I highly suggest untuk cari apa-apa produk yang ada salicylic acid ataupun ada willow bark extract ke. So ingredients ni sangat elok untuk kulit yang berjerawat supaya dia boleh fight acne, dia dapat control kita punya excessive production, so kulit tak akan menghasilkan minyak yang berlebihan dan dia tak akan clog pores. Pentinglah untuk kita tahu certain ingredients untuk yang kulit berjerawat macam tu. Okay, sebab Fiza perasan yang macam dekat produk Amina ni memang tak boleh, dia takkan clog pores. Okay, untuk yang Amina Bright Stuff for acne prone skin ni, dia kata gently brighten without clogging pores. And then also untuk yang kita punya face wash bagi Miss Pimple ni, dia kata removes dirt and excess oil. I believe that this product pun adalah safe ingredients dan juga formulations yang begitu mild yang sesuai untuk digunakan oleh teenagers. So kalau mungkin sekarang ni Dr. Wani mungkin boleh kongsikan juga dengan kami apakah di antara dua produk daripada Amina yang you pernah cuba yang you mungkin nak suggestkan kepada orang sebenarnya, Dr. Wani? Okay, so Amina sekarang ada dua range. Kalau nak kata dua produk, you should know what is your skin concern. So ada Bright Stuff acne prone and Miss Pimple. If you are struggling with acne alone, you can go for Miss Pimple. Okay, Miss Pimple dia ada dia ada moisturizer and also spot gel. So you can choose any of them, not necessarily you
the whole range, tapi you boleh pilih mana yang you perlukan lah, sebab dalam dia ada ingredients yang bantu untuk treat your acne, macam salicylic acid and rose bay willow bark extract tadi. Tapi for those yang dia macam dia banyak macam bekas-bekas jerawat, gelap-gelap, lepas kulit dia macam kusam, you can go for BSAP tadi. Dia ada I suka Nuha ada cerita, Nuha dah try dah, I tak try lagi. Nuha dah try dia punya toner and moisturizer, both are very good. So dia ada ingredients yang boleh brighten up your skin, macam summer plum extract, cinnamon bark extract, licorice and niacinamide. So yes, that is Okay, Nuha cakap Nuha dah try. Nuha kata, Nuha bagi tahu dekat Dr. Wani Nuha tak bagi tahu dekat Fiza. Siut je. Nuha, cuba kenapa sebenarnya you suka pasal face wash yang BSAP ni? Sebab I tak pernah try lagi tau this one, tapi bau dia sedap. Ya, bau dia sedap. I suka Amina Bright Stuff ni sebab first dia punya cleanser adalah foam texture. Sebenarnya ini ikut preference masing-masing. Tapi I lebih sukakan foam texture yang macam ni. Rather than gel. Dan dia punya pH adalah low pH. When it comes to cleanser, penting untuk kita cari cleanser yang low pH supaya dia tak strip our skin's natural oils, supaya dia tak keringkan kulit, dia tak bagi kulit rasa tegang. So saya rasa cleanser ni sangat elok lah untuk, sebab as far as I dah guna, memang dia bagi kesan yang elok, tak ada mengeringkan kulit. Wah. Nak tahu tak Nuha, Dr. Wani, kita dah reach 30,000 like. Wah. Seronoklah kita main-main dekat playground Amina hari ni dah dapat 30,000 like dah. Tapi sebelum kita unlock our second giveaway, apa kata Fiza sharekan dengan korang dulu mengenai harga-harga yang ada untuk kita punya promotions untuk produk Amina. So sekarang ni kita akan mulakan dengan produk yang pertama, Armstrong. Adakah anda dah bersedia dah dengan kita punya produk yang kita ada special deal sekarang ni untuk Amina Playground? Di mana sebab kita kan nak lancarkan pun Amina dekat platform Shopee. That's why kita akan bagi you special deals untuk korang semua. Siapa-siapa yang mungkin nak dapatkan Bright Stuff Acne Prone Face Wash. Ni sesuai kepada anda yang mungkin senang untuk berjerawat tetapi nak dapatkan kulit yang cerah. Korang boleh dapatkan dengan harga cuma RM9.30 sahaja untuk produk yang bersaiz 100ml ni. Ni saya rasa boleh pakai lebih kurang dalam 3 hingga 6 bulan tau. Okey, RM9.30 sahaja. Kalau harga pasarannya mungkin kena bayar sampai berapa belas ringgit, tapi dekat Shopee sekarang ini harganya cuma RM9.30. Dan seterusnya kita ada produk daripada Amina juga, iaitu kita ada produk apa selepas Bright Stuff Acne Prone Moisturizer. Oh, okay. This one adalah Bright Stuff Acne Prone Moisturizer. Harga kita cuma RM8.10 sahaja. Okey, harga kita cuma RM8.10. Dan kemudian kita ada produk daripada Amina. Apa lagi yang kita nak bagi special deals? Miss Pimple Face Wash kita, harga dia RM6.40 sahaja. Siapa-siapa yang ada masalah berjerawat, untuk mereka yang mungkin berumur daripada 12 hingga 21 tahun ataupun mungkin sekarang ni pun masih lagi ada masalah jerawat, korang boleh cuba dulu face wash Miss Pimple dengan harga RM6.40. Weh, baik korang beli 10. Korang beli 10, korang dapat apa tahu? Korang dapat free lagi kita punya cream make kita ni, sebab dengan pembelian lebih daripada RM50, korang akan dapat ni secara percuma. Okay, next. Kita ada apa lagi yang kita nak bagi kepada anda? Miss Pimple Moisturizer. Di mana Miss Pimple Moisturizer kita, harga kita cuma RM8.30 sahaja. Weh, biar betul Amina ni. Dia buat duit ke tak ni? Asal murah sangat ni? Betul. Daily Moisturizer with Rose Bay Willow Herb Extract ni harga dia cuma RM8.30. Weh, murah. Murah sangat-sangat. Dan seterusnya untuk Amina, kita bagi lagi Miss Pimple Spot Gel. RM9.30 sahaja. Hanya di platform Shopee. Lebih baik korang add to cart sekarang ni. Fiza bukan nak cakap bahawa Fiza ni nak cerita apa. Tapi selalunya benda-benda yang berjerawat ni kena bayar mahal. Tapi Amina ni, diorang ada 1 juta followers, okay? Confirm orang yang bagi review dia adalah review yang hebat dan memang diorang mempercayai produk Amina. Jadi semua pelanggan dekat Malaysia, korang boleh dapatkan saja produk Amina dekat Shopee sekarang. Okay, next one. Kita ada Amina Sebum Fighter Loose Face Powder. Ni Fiza paling suka. Harga dia cuma RM18 sahaja. Sebab dia punya loose powder ni, dia colour dia translucent tau. So kepada korang yang mungkin ada masalah jerawat, kadang-kadang kita takut nak pakai powder, takut dia clog pores ke apa semua, korang boleh pakai saja Sebum
Fighter ini dengan harga cuma RM18. Dan yang terakhir sekali, kita ada satu set Acne Fighter Kit. Okey, di mana anda akan mendapatkan ketiga-tiga barang ini dengan harga cuma RM20.80 sahaja. Stok kita memang cukup terhad di platform Shopee. Siapa cepat dia yang dapat. So, sekarang ini untuk giveaway yang kedua. Punyalah ramai orang cakap, weh cepatlah I nak dapat hadiah ni. Jadi Dr. Wani, Nuha, adakah kita dah bersedia nak bagi diorang giveaway yang kedua ni? Yes, bring Okay, it jom. on. Okay, bring it on. Okay, soalan kita yang kedua, apa kata Nuha, awak tolong bacakan. Saya cerita. Soalan, okay. Soalan kedua berbunyi. Okay. Okay, describe Amina Bright Stuff for acne prone skin in one sentence. So tadi kita orang dah cakap pasal Amina Bright Stuff yang colour pink ni. Apa dia buat, apa yang dia buat kat mungkin concern apa. So korang kena describe range yang Bright Stuff ni untuk dalam satu sentence je. Jadi korang yang tengah tengok Amina at Shopee ni, apa kata korang jawablah sekarang. Nanti dekat ujung kita punya Amina Playground ni, bila kita nak balik rumah sebab panas bahang kat luar tu, baru kita akan announce siapa winner dia. Jadi kita akan sambung baliklah cerita pasal kita punya produk-produk Amina ni. Tadi kita dah cerita pasal kita punya face wash. Mungkin sekarang ni Nuha ataupun Dr. Wani boleh kongsikan pula antara produk-produk lain yang ada untuk Amina. Cerita. Boleh buat demo ke? Mungkin nak cuci muka ke? Okay, sekarang tadi kita dah cerita sikit pasal Bright Stuff Acne Prone kan. So sekarang jom kita cerita pasal Miss Pimple pula. So Miss Pimple ni macam yang kita tadi, antara key ingredients yang apa yang boleh bantu untuk jerawat kat dalam Miss Pimple adalah raspberry willow herb extract, and then dia ada salicylic acid dan juga allantoin. So I think yang I nak suruh Nuha tengok sekarang, this moisturizer and also the spot gel. Okay, so Nuha cuba cerita dia punya moisturizer tu texture dia kalau if I'm not mistaken gel kan. So cuba cerita dia ni tak lightweight tak gel dia? Dia sangat lightweight dan dia cepat absorb. So I rasa untuk kulit yang berminyak, kulit berjerawat, kulit berminyak sangat sesuai dengan ni sebab dia tak terlalu heavy dekat muka. Bila I pakai tu dia tak rasa rimas, dia tak rasa melekit ke. Dia rasa selesa je bila pakai moisturizer ni. Lepas tu kalau korang ada jerawat, korang boleh pakai this Miss Pimple Acne Solution Spot Gel. Tapi korang kena tahu kalau nak pakai spot gel ni jangan pakai the whole face. So korang kena pakai dekat spot acne korang je. Contohlah korang ada acne dekat kat hidung ke, so korang just letak tapet dekat hidung je. Tapi korang kena pakai right after moisturizer. Nampak tak? Dia gel, dia bentuk dalam gel ni. Okay. Okay, so dalam gel tu ada salicylic which can helps to like kills bacteria in your acne and then unclog your pores as well. Okay, contohnya kalau macam Fiza tiba-tiba ada jerawat kat hidung tu, Fiza letakkan spot gel ni, tapet dia, lepas tu biar je macam tu. Yes, betul. Tapi pentingnya kena tahu kalau nak pakai any spot treatment untuk jerawat, spot treatment ni dia boleh jadikan, dia boleh dryingkan kulit tau. Dia boleh ada possibility untuk mengeringkan kulit. So sebab itulah penting right after cleanse your face, you pakai moisturizer dulu, lepas tu barulah pakai spot gel ni. So tak adalah bila pakai spot gel je semata dia jadi kering ke, sebab bila jadi kering dia akan tambah lead to other problems lah, iritasi ke, menggelupas ke, betul? Tapi kan Dr. Wani kan, saya ni macam still confused lagi lah. Saya nak bagi dekat adik saya sebab adik saya ni memang ada masalah jerawat teruk sangat-sangat. Sampai kita panggil dia sebagai dah bukan jerawat batu dah. Bila dia makin lama makin meningkat usia, dia punya kulit sampai berlubang dan dia terpaksa buat laser. Bila terpaksa buat laser apa semua untuk ratakan kulit dia, masa tu dah cost of money. So, itu memang dah tak boleh buat apa lah. Itu dah total loss lah dekat situ. So, saya ada adik lagi seorang, dia baru nak start jerawat. Tapi I tak boleh bezakan apa yang I patut pilih. Apa beza antara BSAP dengan kita punya Miss Pimple? Sebab dua-dua adalah acne. Yang mana satu I kena pilih sebenarnya? Apa beza?
Okay, so basically dua-dua dia formulated for acne prone skin. So apa beza macam nak tahu which one to choose is that kalau orang tu Ha. more to like dia nak dia macam dia tahu dia cenderung ada jerawat tapi dia nak preventing because preventing is always better than cure. So before macam Fiza kata kan before dia macam makin melarat makin teruk, dia kena start very good skincare routine dah walaupun kulit dia still macam okay lagi. So what she can do is that kalau contoh kan dia tahu kan kalau every time nak period ataupun ada PMS ke apa, dia tahu kulit dia mesti naik seketul-ketul jerawat. So dia kena standby macam Miss Pimple Acne Spot tu ataupun dia boleh start pakai the cleanser yang Miss Pimple tu. So like it's preventing the future acne. Okay, you boleh pakai cleanser yang with salicylic acid iaitu Miss Pimple tu. And then lepas tu that contoh dia ada like kulit dia macam kusam, so dia boleh guna the bright stuff tu sebab bright stuff tu dia boleh mencerahkan juga, at the same time dia sesuai untuk acne prone skin. So yes, dia boleh mix and match. Untuk those yang baru nak start kan boleh mix and match juga. Oh, boleh mix and match. Maka pakai baju warna hijau dengan kita punya top warna putih gitu. Boleh mix and match juga. Okey, tapi kan Dr. Wani dengan Nuha, kita nak bagi tahu juga siapa-siapa yang mungkin nak jawab kita punya giveaway yang nombor 2 tu, kalau boleh korang letaklah dekat situ. Okey, kita ada giveaway 2. Okey, kita tulis kat situ giveaway tu. Okey, tapi orang kata dia tak dapatlah soalan giveaway tu, nak kena tunjuk lagi. Okey, sekali lagi. Senang je, dia bukan soalan. Kita kalau boleh nak anda describe Amina Bright Stuff for Acne Prone Skin in one sentence. Describe Amina Bright Stuff Acne Prone in one sentence. Korang buat. Contohlah. Kita bagi contoh Nuha. Kalau Nuha lah kena jawab benda ni dekat dalam TESOL punya test. Describe Amina Bright Stuff for Acne Prone Skin in one sentence. Apa yang Nuha akan tulis? Nuha akan tulis Amina Bestie for teenagers. Sebab dia sangat sesuai untuk teenagers. So gitu. Tapi kalau orang tua tiba-tiba ada jerawat? Oh, tak ada masalah sebab betul? Boleh pakai je? Okey lah. Boleh. Kita punya one sentence will be Amina is besties for everyone. Yes. Gitu. Okey, tapi ada juga macam lelaki tu, diorang kadang-kadang diorang tak kisah sangat pun. Kalau muka diorang jerawat ke tak berjerawat, diorang rasa macam alah tak kisahlah. Aku budak lagi. Apa kisah? Aku lelaki. Tapi perempuan kadang-kadang macam being a teenagers, mungkin Nuha dengan Dr. Wani boleh kongsikan. Korang ada tak sebelum ni masalah jerawat yang mungkin ada adik-adik kita ke ataupun mungkin kakak-kakak kita yang nak tahu ke? Mungkin kita boleh start dengan Dr. Wani. Okay, masa zaman sekolah dulu, kita cerita zaman dulu-dulu, I tak ada macam sudden breakouts ke apa. Tapi I ingat satu benda, I was a very macam skincare junkie walaupun waktu sekolah kan. Tapi I suka try produk tau. Tapi masa tu kita tak ada, I tak ada macam knowledge sangat pasal skincare. So macam beli je skincare yang macam nampak claim dia best-best, I beli. Lepas tu I pakai tapi I tak tahu cara pakai yang betul. So what happened was that dulu I dah start pakai sunscreen tau. Sebab I macam tahu okay, kalau tak nak muka burn sebab masa sekolah suka bersukan. So I banyak pakai macam sunscreen. Tapi tak tahu sebenarnya kalau kita pakai sunscreen kita kena remove betul-betul. Selalu kadang-kadang tertidur lah dengan sunscreen, tak bersihkan. So what happened, I lalui breakout dan jerawat sebab tu. Sebab I tak remove produk betul-betul. Sometimes juga I pakai BB cream. Dulu kita ingat BB cream tu bukan makeup. Padahal sebenarnya dia makeup tau. Walaupun dia lighter than foundation, tapi sebenarnya dia makeup juga. So dia macam clog my pores. I macam masa zaman dulu I banyak sangat blackheads and also jerawat dekat few tempat yang berminyak tu. So itu I tak nak kurang. So that's why kalau Amina di zaman dulu, mungkin I dah try dah Amina sebenarnya. Tapi dulu tak ada Amina. So itu my personal experience lah. I pernah undergo benda tu sebab lack of knowledge, lack of information. I pakai produk tapi dengan cara yang salah dan tak remove properly. So ada banyak. Faham, itu mungkin kita boleh jadi TikTok punya content kan.
Macam mana kita nak remove sunscreen ke ataupun nak pilih sunscreen betul. Tak apa, kita suruh Emina untuk keluarkan sunscreen pula lepas ni. Ni, Nuha dulu ada masalah jerawat tak? Nuha dulu ada juga masalah jerawat, tapi yang main yang Nuha selalu struggle dulu adalah kulit kusam dengan masalah pori. Pori dekat hidung ni dia selalu banyak blackhead, lepas tu banyak whitehead. Lepas tu waktu zaman sekolah dulu tak ada access sangat untuk tahu knowledge about skincare. So waktu tu rather than kita belajar pasal ingredients, pasal formulation product, kita Nuha tend to terpengaruh dengan baca dia punya claims. So kalau claim tu kata benda ni untuk mencerahkan kulit, benda ni untuk hilangkan jerawat semua tu. So senang terikut-ikut lah. Padahal sebenarnya kita perlu educate ourselves about the ingredients and formulation. Sebab kadang-kadang ada juga claim dengan ingredients dan juga formulation yang tak selari kan. So sekarang ni dah ada access untuk belajar about skincare ingredients. So lagi mudah lah nak cari produk yang betul-betul sesuai untuk kulit kita. Dan jangan lupa kalau nak beli produk tu baca reviews orang semua tu. Dan kalau zaman dulu pun sebenarnya Nuha sangatlah tercari skincare yang sangat affordable untuk remaja. So macam kat drugstore pun kadang-kadang ada yang quite pricey. So kita ni teenagers, kita pun kira-kira kan nak beli skincare yang betul affordable, yang budget. So macam Emina ni I suka sebab dia sangatlah affordable, so sesuai untuk teenagers untuk nak try. Yes, dan kalau macam mak-mak kita yang tengah tengok ni pun ataupun budak-budak nak pergi minta dengan mak ke, mak, I nak Emina lah. Emina ni berapa ringgit? RM8 beli 10. Gitu sebab murah sangat, RM8 je kan. Okey, ni sementara korang untuk jawab kita punya giveaway yang kedua iaitu describe kita punya BSAP in one sentence tu. Korang kena like juga button kita sebab kalau korang unlock kita punya castle kita sampai 45,000 like, kita orang nak bagi lagi hadiah kepada korang semua. So tadi 15,000 kita dah ada winner. Okey, 30,000 kita belum ada winner lagi. Tapi untuk korang jadi kita punya winner untuk 45,000 like, korang kena klik like button. Tapi sekarang ni Fiza nak share lagi kepada anda semua, kita nak recap balik apakah di antara promo deals yang kita ada untuk barangan daripada Emina. Dr. Wani, Nuha boleh minum air dulu Sat. Kita nak ceritakan pasal kita punya promo deals daripada Emina ni. Okey, yang telah pun berada dekat platform Shopee, antaranya untuk Bright Stuff Acne Prone Face Wash. Harga dia cuma RM9.30 sahaja untuk saiz 100 ml, memang murah. Okey, dan seterusnya kita ada Bright Stuff Acne Prone Moisturizer di mana harga dia cuma RM8.10 sahaja. Tak terhenti dekat situ, kita ada lagi Miss Pimple Face Wash kita. Di mana Miss Pimple Face Wash kita harganya cuma RM6.40. This one korang boleh pakai, adik-adik korang boleh pakai ataupun mungkin kau nak bagikan kepada anak jiran, tengoklah siannya kulit dia macam mana ni nanti. Sebab kita tahu orang yang ada masalah jerawat, mungkin diorang mempunyai less self-confidence. Kadang-kadang diorang nak pakai barang, nak pakai baju, nak pakai makeup ke apa semua pun mereka rasa macam alamak tak cantik, kadang-kadang macam kurang dapat pujian ke apa semua, kadang-kadang malu kan. Tak apa, cuba pakai Miss Pimple Face Wash kita ni dulu. Harga dia cuma RM6.40 saja sebab banyak review hebat daripada jenama Emina dekat pasaran sekarang ni, sebab tu diorang ada 1 juta followers. Seterusnya daripada jenama Emina di platform Shopee, kita ada Miss Pimple Moisturizer dengan harga RM8.30. Bukan setakat mampu untuk membantu melembabkan kulit anda, tetapi ia juga mampu untuk membantu untuk menghapuskan lagi bakteria-bakteria penyebab jerawat tersebut. Dan tak cukup dekat itu lagi, kita ada Miss Pimple Acne Solution iaitu Spot Gel. Kalau ada mungkin jerawat kita ke, macam kita panggil sebagai jerawat degil, asyik keluar dekat tempat yang sama saja, dekat dagu, kat situlah dia. Macam kadang-kadang bila kata, kau nak keluar lah ni, nak keluar lah tu, dah tahu dah. Boleh dapatkan kita punya Miss Pimple Spot Gel dengan harga cuma RM9.30 saja. Add to cart dan juga buy sekarang.
Dan sekarang kita juga nak bagi tahu kepada korang, kita ada Amina Loose Face Powder. This is sebum fighter. Siapa-siapa yang ada masalah jerawat, diorang pun kalau boleh nak pakai powder. Nak nampak kulit tu rata, nak nampak kulit tu macam segar, dan juga untuk hilangkan minyak-minyak. Sebab selain daripada jerawat, dia akan keluarkan sebum-sebum ataupun minyak-minyak berlebihan. So, korang boleh pakai kita punya Loose Face Powder di mana ia membantu untuk mengurangkan lagi sebum-sebum ataupun minyak-minyak tersebut, dan ia juga adalah translucent. Tapi kalau mungkin anda nak dapatkan the whole package, kita sebenarnya ada kita punya kit ataupun kita punya set lengkap untuk Amina Miss Pimple ni, iaitu dipanggil sebagai Acne Fighter Kit. Harga promo yang kita bagi kepada anda bersama dengan Amina X Shopee sekarang ni cuma RM20.80 sahaja. Murah weh. Adik, mana nombor telefon mak mes sini? Kak Fiza telefon mak. Mak, apa kata mak tolong belikan ni untuk adik-adik tersayang kita ni Okey? Dan itu adalah di antara barangan yang korang boleh add to cart sekarang dan juga buy now. Sebab dengan pembelian lebih daripada RM30, anda akan dapat getah rambut Amina secara percuma. Kalau anda beli RM50, anda akan dapat kita punya cream matte, lip cream matte kita secara percuma. Dan kalau anda beli banyak sangat produk daripada Amina, nak jadi stokis ke, nak jadi agent ke, apa semua untuk My Beauty Bestie ni, anda mungkin berpeluang untuk memenangi Apple Watch Series 6, kepada kita punya top spender. Jadi korang boleh beli sahaja barangan daripada Amina, add to cart sekarang, buy now, dan anda pasti akan berpuas hati dengan produk daripada Amina. Sebab kami di sini bukan setakat nak promote barang daripada Amina, no. Kita sebenarnya nak kongsikan kepada anda apa yang perlu dilakukan. Andai kata kalau anda mempunyai kulit yang bermasalah, produk apa yang patut anda dapatkan andai kata anda mempunyai kulit berjerawat, dan apakah di antara barangan ataupun kita punya step by step. Jangan dah cuci muka tak pakai spot gel. Jangan dah cuci muka tak pakai moisturizer. Jangan dah cuci muka tak pakai lagi barangan-barangan yang lain. Kena pakai secara konsisten. Ini tak, baru pakai 3 hari nak nampak jerawat tu kecut terus. Tidaklah. Kalau boleh kita pakai lebih kurang dalam 7 hari, InsyaAllah it will reduce. Pakai 14 hari akan nampak kesannya. Pakai 21 hari, wah kulit dah bersih. Gitu. Kalau boleh ingat, tawakal. Sambung balik dengan Dr. Wani dengan Nuha. Nuha, ni ada di antara kita punya pelanggan-pelanggan kita dekat Shopee ni. Dia cakap kulit saya berjerawat tapi saya masih lagi nak pakai makeup. Boleh ke? Ada tak produk daripada Amina ni yang saya boleh pakai untuk saya cover saya punya jerawat ataupun mungkin tak nak bagi kulit kita nampak berminyak sangat? Ada tak? So kalau kulit berminyak, korang boleh try guna loose powder ni untuk macam seharian kita tu kan. Kadang-kadang kita dah buat skincare rutin, kita dah makeup apa semua tu. Tapi kalau kita kerja daripada pagi sampai ke petang ataupun kita belajar ke, so kita expose dengan UV rays, kita expose dengan macam-macam lah dekat luar sana kan. And ada setengah jenis memang kulit tu dia terlebih, kulit berminyak is normal, tapi ada juga orang yang kulit dia menghasilkan minyak yang berlebihan. So kalau macam tu I would suggest pakai loose powder Amina ni sebab dia boleh bagi kurangkan sikit penghasilan minyak berlebihan dekat muka tu bila pakai. Loose powder dia colour putih macam ni. So sesuai sangat untuk orang yang kulit berjerawat ataupun kulit yang senang berminyak lah kalau dekat waktu siang hari. Nak tahu tak, kita belum habis lagi, kita belum sampai penghujung, baru Nuha cerita pasal kita punya Amina Sebum Fighter Loose Face Powder. Kita dah unlock our last giveaway kita. Woohoo! 45,000 like sekarang ni. Ya Allah, seronoknya. Wah. Okay. Ready. Sekarang ni mungkin Dr. Wani, adakah anda dah bersedia untuk bagi giveaway yang terakhir untuk peminat Amina yang tengah tonton sekarang ni dekat platform Shopee? Silakan Dr. Wani. Okay. Soalan untuk the third giveaway, korang kena describe Miss Pimple series in one sentence. Okay, kita dah cerita pasal Miss Pimple warna biru tu. Cuba describe in one sentence. Paling kreatif sekali lah, okay? Cuba. Yes. Okay, Miss Pimple series. cuba. Yes, siapa yang nak menang kita punya giveaway di mana kita akan bagi ni
A box of Amina Skincare dan juga Amina Cosmetics. Spread the love, give some joy, live the dream. Korang boleh describe Miss Pimple series in one sentence, kata Dr. Wani. Tapi kalau macam Dr. Wani lah, nak jawab soalan ni ketika peperiksaan cantikkan gigi, apa yang you akan cakap? Describe Miss Pimple in one sentence. Okay, kalau I akan cakap, kalau Miss Pimple ni, okay, acne go away. Okay, simple je. Yeah. Acne go away. Yes. Acne, go away. Tapi I tak kreatif. I rasa diorang audience hari ni mesti lagi kreatif. So korang boleh buat apa sentence yang best. Yes. Okay. Selain daripada korang boleh describe, okay, Miss Pimple in one sentence, korang masih lagi boleh klik like. Mana tahu kita punya owner daripada Amina bermurah hati untuk unlock pula ada tiba-tiba special giveaway untuk 60,000 like. Manalah tahu kan? Korang boleh klik like sekarang ni. Dan sekarang ni mungkinlah Nuha sambung balik untuk kita punya loose powder ni. Loose powder ni harga sekarang dekat Shopee adalah RM18 sahaja. Dan kalau kita buka kita punya Amina Sebum Loose Powder ni, okay, bila baru dia akan datangkan dengan ada satu yang screen ataupun yang putih ni tau. Dia macam untuk cover lah. Contohnya kita boleh cabut saja seperti ni. Dia ada stiker seperti ni. Okay, dan kemudian Nuha, cerita. Macam mana nak pakai kita punya sebum powder ni? Okay, basically sebum powder ni korang just contohlah dalam tengah hari tu kulit dah rasa macam extra berminyak kan. Korang just buka and then just dab. Tak keluar pula. Okay. And then nampak tak ada lubang-lubang tu, korang just dab. Dab sikit-sikit je dekat muka. Oh. Fiza sukalah. Dia tak perlu pakai over pun. Sebab tu lah untuk kulit berminyak lagi highly suggest pakai loose powder rather than compact powder. Yeah, tak pakailah. Maksudnya translucent kan? Dia tak ada like colour. Yes. Sebab Fiza suka kadang-kadang macam bila kita cakap pasal loose powder ni, macam kita kulit gelap, macam Fiza kulit gelap. Kadang-kadang macam takut lah juga untuk kita pakai loose powder, takut nanti tiba-tiba dia jadi warna lain ke daripada kita punya kulit asal kan. Tapi untuk translucent ni dia tak ada warna. Jadi senang. Nampak tak? Betul. Cantik tak? Memang colour putih yang ni. So sesuai untuk semua jenis. Tapi dia bukan bila pakai terus nampak putih. Dia sesuai untuk semua jenis colour kulit. Yes. Cuba Nuha cerita macam mana kita nak pakai kita punya sebum powder ni. Kita pakai lepas kita pakai moisturizer ke? Kita pakai dekat atas makeup ke? Ataupun mungkinlah agak-agak macam kulit berminyak, tepek dia. Actually dia tak kisah sebenarnya. Contohlah kalau baru cleanse muka, korang settlekan dulu yang skincare routine. Pakai cleanser, pakai toner, pakai moisturizer and last korang akan pakai sunscreen. Lepas tu biar muka tu tak terlalu biar dia kering sikit dulu, jangan terlalu lembap lagi. Lepas tu baru korang boleh tepek this loose powder. Tapi bukan just after skincare routine je. Anytime kalau throughout the day korang rasa kulit tu terlebih berminyak, korang boleh guna loose powder ni juga. Just tepek je, tak ada masalah. Yeah, tepek punya tepek. Tengok tu kita punya tepek tu harga dia RM18 sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan harga dekat Amina Cosmetics sendiri, sebab ini adalah promo price. Sebab kita nak welcome everyone, kita nak welcome juga kepada mereka peminat-peminat Amina yang sebelum ini tahu Amina dah pun berada dekat Indonesia tapi sekarang dah berada dekat Malaysia melalui platform Shopee. So we would love to welcome every one of you to Amina Playground. Sebab tu kita bagi kepada korang dengan promo price. Tapi untuk Nuha dengan Wani sendirilah kan, macam Dr. Wani, antara banyak-banyak produk daripada Amina sebenarnya, yang mana satu sebenarnya yang Dr. Wani suka? I paling minat dengan dia punya spot gel from Miss Pimple tu. Kena pilih satu je ke? Kenapa? This one. Pilih satu je, jangan banyak-banyak dek. Pilih satu je. Okay, so kalau yang this one sebab dia spot treatment yang ada salicylic acid, lepas tu dia very affordable and dia gel texture. So sekarang ni macam I cakap,
orang struggling with acne, kadang-kadang dia tak nak pun pakai the whole face punya produk. Dia nak just spot je dekat situ. So dia tak nak dryingkan the whole face. So I think very good one. To addition for, I think not only for acne prone, semua orang boleh sebab. Siapa je yang tak ada jerawat kan? Betul. Kita yang umur 37 ni pun ada jerawat. Nampak? Tak payah tunjuk lah. Okay, kalau macam Nuha sendiri, Nuha suka yang mana? Antara BSAP dengan Miss Pimple ataupun produk-produk Amina lain lah. Yang mana satu Nuha suka? Ya, I macam confused sikit sebab I rasa banyak sangat Amina yang I suka. Okay, tapi most yang paling I favourite, I rasa Bright Stuff punya face wash ni sebab I suka dia punya texture adalah foam. So bila foam texture ni, dia bila pakai tu kulit I rasa macam fresh, dia rasa macam hilang, rasa extra bersih. Tapi at the same time dia tak bagi kulit I rasa tegang, dia tak bagi kulit I rasa kering right after pakai face wash ni. Lepas tu another one yang I suka is this loose powder. So untuk orang yang memang aktif, yang selalu keluar, yang busy, workaholic ke, busy belajar ke, I think this is macam sangat convenient kalau korang nak bawa keluar, korang macam tengah-tengah hari tu macam tiba-tiba muka terlebih minyak. So bila pakai ni dia akan bagi kulit tu nampak lagi kurang berminyak lah. Taklah nampak macam shining sangat. So sangat convenient benda ni, comel je. Besar tak tangan. Yes. Boleh masuk je dekat dalam beg tangan. Selagi bulan nak letak dekat dalam poket seluar pun tak apa. Kan kadang-kadang macam kita pakai baju kurung kan dia ada poket baju kurung kan. Mana dah tahu nanti Maulidul Rasul kita nak pergi berarak ke apa semua. Tengah pegang kita punya banting ataupun bendera tu, tepek je kat muka. Yes. Tengah makan dulang ramai-ramai kan dekat sekolah ke apa semua. Keluar jap. Kacap orang nak ambil gambar ke apa semua. Makan dulang. Makan satu dulang 4 orang. Okay, so Dr. Wani dengan Nuha, kalau mungkin ada benda yang you nak promote ataupun mungkin yang you nak advise kepada adik-adik kita ataupun semua peminat-peminat Amina, apa yang you akan convince diorang mengenai produk Amina? Kita mulakan dengan Dr. Wani dulu. Okay, first thing first, kalau nak cakap pasal Amina, when it comes to skincare, kita tengok ingredients, dia selari tak dengan claim. What I love about Amina is that dia very straightforward. Dia tak ada macam nak kata ingredients dia terlampau banyak ke apa. Ingredients dia straightforward. Okay, Miss Pimple dia untuk acne, so ada ingredients yang untuk anti-acne dia, iaitu salicylic acid, allantoin, dan beberapa extract. And then bila dia punya Bright Stuff dia, okay, ada niacinamide, beberapa extract, ada licorice, semua tu untuk brightening. So I love that Amina is very transparent and straightforward about the ingredients. So even though produk ni untuk remaja, dia macam nak educate juga remaja kena tahu kalau you nak go for acne product, you cari ingredients macam ni. Dia tak just say the surface, dia treat it's transparent. So remaja, you kena tahu benda-benda tu. And then the second one is dia punya produk agak affordable, so it's very very suitable for and budget friendly for teenagers. Okay? Yeah. That's from me. Gitu. Tak adalah yang macam kita keluarkan produk ke apa semua macam try too hard sangat kan. Belilah. Tak ada. This one sebab diorang pun ada review yang hebat, and then also orang yang dah pun gunakan produk tu pun memang dapat apa yang dikatakan oleh Amina. That's why dia punya followers sampai 1 juta, menyebabkan itu adalah di antara rangkaian kosmetik produk terlaris dekat Indonesia, dan sekarang kita bawakan pula dekat Malaysia. Dan kalau macam untuk Nuha sendiri, apa yang you boleh sarankan kepada adik-adik kita mengenai produk Amina sebelum kita hampir sampai, sebelum kita nak announce siapa pemenang-pemenang untuk kita punya giveaway for Amina Playground kita? Cerita Nuha. Okay, I rasa Amina ni dia sangat convenient, lagi-lagi untuk teenagers sebab dia buat range yang banyak sangat. So macam contohlah kita punya skin concern ni lain-lain. So contoh remaja tu dia ada jerawat, dia boleh go for yang range Miss Pimple tu. And then kalau dia ada jerawat tapi dia still nak brighten up dia punya skin tone ataupun nak cerahkan dia punya parut gelap jerawat, dan kita punya ala kulit bukan satu je tapi banyak kan. So macam untuk Bright Stuff ni dia Amina dia buat khas untuk orang yang
untuk semua jenis kulit, tapi untuk orang acne prone skin pun boleh pakai ini juga. Dia punya ingredients safe ingredients, lepas tu formulation dia bagus, lightweight. What I like about Amina, dia punya formulation semua lightweight, so bila pakai tu dia tak rasa rimas, dia tak rasa tak selesa, dia cepat absorb. Dan tengoklah dia punya packaging semua comel-comel macam ni. Kalau korang pergi mana-mana boleh letak dalam handbag je. So sangat convenient nak bawa pergi mana-mana. Yes, ni kan kita dah boleh pergi merentas negeri dan negara. Siapa-siapa yang nak pergi India, jumpa dengan Dr. Wani ke, Noha nak bersama kembali dengan kakaknya ke apa semua. Bolehlah bawa sekali lah kita punya beauty besties of Amina kita. Tapi apa-apa pun kita nak bagi tahu kepada anda semua, Fiza nak recap sekali lagi produk-produk yang ada untuk Amina yang anda boleh dapatkan. Lagi-lagi range untuk mereka yang mempunyai masalah jerawat ataupun yang mudah untuk berjerawat. Antara produk yang kita ada. Alright, we are going to start with Bright Stuff Acne Prone Face Wash. Harga untuk 100ml ini, di mana ia bukan setakat mampu untuk menghapuskan lagi jerawat-jerawat yang ada dekat muka, tetapi ia juga membantu untuk mencerahkan kulit anda disebabkan ia mempunyai summer plum dan juga cinnamon bark extract. Harganya cuma RM9.30 sahaja. Dan seterusnya, kita ada Bright Stuff Acne Prone Moisturizer ataupun BSAP Moisturizer. Harganya cuma RM8.10 sahaja. Memang affordable untuk adik-adik kita ataupun teenagers yang teringin untuk mencuba rangkaian produk penjagaan wajah. Sebab kita daripada muda lagi tahu, daripada kita umur 12 tahun pun ataupun 10 tahun pun, kita dah kena jaga kulit kita tahu adik-adik. Sebab kita nak pakai lama kulit kita. Kalau kita tak jaga daripada sekarang, nanti bila kita dah berumur, kita masih lagi akan merana dengan masalah-masalah kulit tersebut. Alright? Jangan risau, okay? Raise your head up because Amina is here to help you. Dan seterusnya, untuk produk daripada Amina, kita ada Miss Pimple Face Wash dengan harga cuma RM6.40 sahaja. So, kepada korang yang mungkin ada masalah jerawat pun boleh try juga untuk kita punya Miss Pimple Face Wash. Seterusnya, kita juga ada moisturizer untuk Miss Pimple ni. Di mana Miss Pimple ni, harga untuk Miss Pimple Moisturizer kita, okay, harganya adalah RM8.30 sahaja. RM8.30 dan kita juga ada Spot Gel. Ini adalah di antara produk yang Dr. Wani suka sangat-sangat. Harga dia cuma RM9.30. Ada jerawat? Toik, tepek. Ada jerawat dekat hidung? Toik, tepek. Ada jerawat? Dia baru nak keluar, tepek terus. Tak sempat dia nak keluar, hilang. Lepas tu kita juga ada kita punya Miss Pimple Sebum Vitalus Face Powder. Harga dia cuma RM18. It's very translucent, tak kisah apa sahaja warna kulit adik-adik. Okay, anda boleh pakai saja dekat wajah anda sebab dia akan meratakan mengikut warna kulit anda. Dan kepada anda yang mungkin nak try the whole set untuk kita punya Miss Pimple Kit, kita ada Acne Fighter Kit. Di mana anda akan dapat kita punya moisturizer, kita punya spot gel dengan kita punya face wash dengan harga cuma RM20.80 saja. So, korang boleh beli sekarang ini sebab kalau korang beli lebih daripada RM30, korang akan dapat secara percuma kita punya getah rambut ataupun scrunchies Amina. Kalau korang beli lebih daripada RM50, korang akan dapat secara percuma iaitu lip cream matte. Kalau beli RM100, korang dapatlah 2 cream matte. Kalau korang beli RM60, mungkin korang akan dapat scrunchies kalaulah 2 set yang berbeza. Okay? Dan tak terhenti dekat situ, kepada kita punya Amina Top Spender. Okay? Diorang baru saja launch. Ini adalah special deals untuk korang semua bagi meraihkan Amina yang telah pun berada di platform Shopee. You can win a chance to bring home Apple Watch Series 6. Terms and conditions apply. For you to know more, you can go to Amina Cosmetics_my ataupun korang boleh saja pergi ke official store Amina di platform Shopee. Beli sekarang. Okay, ataupun mungkin korang nak suggestkan dengan kawan-kawan korang pun tak jadi masalah. But we almost come to the end of our playground at this hour. Cuma Fiza nak tanyalah dengan Dr. Wani dengan Nuha. Last sikit. Last sikit. Dr. Wani dengan Nuha, mungkin anda mempunyai last word kepada semua peminat-peminat Amina yang tengah menyaksikan kami di Shopee Live sekarang ini. Kita start dengan Nuha dulu. Silakan Nuha.
Okay, untuk orang yang tengah join Shopee sekarang ni, yang penting when it comes to skincare, korang kena kenal your own skin type and skin concern. Penting sangat untuk kita kenal kulit kita sendiri, so kita tahu apa yang kita kena beli, apa yang kita kena pakai, ingredients apa that we need to look for, produk apa, formulation macam mana. So bila kita pakai tu tak ada dia sesuai untuk kulit kita, dan bukannya kita ikut orang lain, tapi sebab kita dah kenal dengan kulit kita sendiri. Dan penting juga kalau kita beli sesuatu produk baru, jangan lupa patch test dulu supaya contoh kalau kita tak sesuai dengan muka, dia akan tunjukkan reactions dekat tempat lain dulu. Patch test tu boleh buat dekat area belakang telinga, dekat ataupun dekat area sini lah, boleh buat dalam masa 24 jam macam tu. So tak ada apa-apa bad reactions naik, baru boleh proceed dengan produk tu. Baik. Okay, pentingnya untuk Dr. kalau Wani nak kulit yang sendiri, sihat, kulit yang sihat, start dengan ilmu dan kenali your own skin. Yes, dia siap ada trademark lagi Nuha. Okay, Dr. Wani silakan. Okay, since today kita banyak cakap pasal remaja, so I believe kita punya audience pun maybe most of them are teenagers. I just nak bagi satu nasihat, iaitu if you have acne or problematic skin, it's okay. It's just a phase and everyone has their own skin struggle. So don't feel bad, don't feel like it can, like, I know it can affect your self-esteem, tapi don't feel bad because semua orang ada fasa-fasa macam tu. Okay, so jangan rasa down semua, just study about, macam Nuha kata, study about your skin, and slowly but surely you can get that healthy skin. Okay, jangan sedih-sedih. Yes, kita ni sebenarnya tak kisah apa muka kita macam mana or whatsoever, kita punya minded kena healthy, our heart needs to be healthy, and then also attitude must be healthy as well. So that's why kalau macam kulit kita ada masalah sekalipun, tetapi when your mind over matters, okay, you punya kulit pun boleh orang panggil sebagai makin lama akan be better lah kan, daripada kita punya kulit-kulit berjerawat ataupun kulit masalah. Anyhow, kita sebenarnya dah hampir sampai ke penghujungnya. Ramai yang dah tak sabar-sabar untuk tahu siapa pemenang, I ke pemenang. Okay, bawa tenang, let dulu. Kita nak bagi tahu kepada anda semua, untuk hari ini kita masih lagi akan ada our live stream session. Pada pukul 3 petang nanti kita ada best Beauty Bestie for Supple Skin bersama dengan Syafiqah Zambri. Pada jam 8 malam kita ada Best Beauty Bestie bersama dengan Kasih Irish Leona dan juga Farah Khairina. Dan anda juga boleh dapatkan coins. Setiap 5 minit kita akan ada release coins. Korang collect tak coins tadi? Tak collect collect. Kamu takkanlah tak collect kot. Hello, lepas tu kita ada giveaways. Dan korang juga kena sentiasa untuk follow Amina di Shopee dan juga melalui Amina Cosmetics _MY. So anyhow, Nuha, Dr. Wani, adakah anda bersedia untuk tahu siapakah pemenang-pemenang kita hari ini? Yes. Apa tu? Okay, untuk pemenang kita yang pertama, iaitu giveaway kita yang pertama, pemenangnya adalah Dr. Wani. Sila bagi tahu siapa yang menang tu. Pemenang untuk giveaway yang pertama jatuh kepada Awa Awesome. Congrats. Awa Awesome. Okay, untuk second giveaway kita ada pemenangnya juga. Silakan Nuha, siapa yang menang? Okay, the second winner, drum roll dulu. Okay, Balkis Ramli 542. Balkis Ramli 542. Congrats. Tahniah. Okay, yang ketiga kita jerit ramai-ramai, okay? Yang ketiga, pemenang untuk Amina Playground bersama dengan Dr. Wani dan Nuha jatuh kepada drum roll. 1, 2, 3. Nurin Syafinas. Tahniah Syafinas.
Yes, tahniah diucapkan kepada semua pemenang daripada pemenang pertama, kedua dan ketiga. Okey, anda diminta untuk PM, okey, ataupun private message sahaja dekat Amina Official Store. Kita nak you punya nama, you punya nombor phone dengan you punya alamat. So kita boleh hantar our special gift daripada produk Amina khas untuk pemenang-pemenang kita. Tetapi kepada anda semua yang mungkin nak dapat lagi peluang untuk dapat hadiah-hadiah daripada Amina, jangan risau. Pukul 3 dengan pukul 8 malam nanti ada lagi, okey? Bersama dengan Hani dan juga Dahlia Syazwan. So, on behalf of Amina, kita orang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wani yang jauh dekat India dan juga Nuha yang berada dekat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami. Thank you. Thank you, Amina. Fiza. Thank you juga Amina for having us. Thank you Fiza. Yay. Yes, nanti kita akan jumpa lagi and then maybe kita boleh buat TikTok sama-sama pasal skincare, okay? Alright. Alright, thank you so much kepada Dr. Wani dan juga Nuha. Baiklah kepada anda semua yang mungkin nak tahu lebih lagi maklumat lanjut mengenai produk daripada Amina, korang boleh sahaja follow Amina Cosmetics_my. Jadi kami bertiga akan mengundurkan diri dulu sehingga kita berjumpa lagi di live siaran di platform Shopee X Amina. InsyaAllah, jaga diri. Ingat 3S, elak tempat sesak, sempit dan juga sembang dekat. Dan ingat 3W, amalkan wash, wear and warn. Jaga diri, amalkan SOP. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Salam.